11 peniaga warga asing tanpa lesen disita DBKL di kawasan tumpuan ibu kota. DBKL meneruskan tindakan tegas terhadap penjaja tanpa lesen yang dikendalikan oleh warga asing menerusi pelaksanaan tindakan khas penjaja warga asing yang dijalankan hari ini di beberapa lokasi tumpuan ibu kota. Antara kawasan terlibat termasuklah Jalan Petaling, Jalan Tun Tan Siew Sin, Jalan Leboh Pudu, Jalan P. Ramlee, Masjid Jamal, kawasan hadapan KLCC serta pusat membeli belah Pavilion Bukit Bintang. Hasil operasi tersebut, sebanyak 11 aktiviti perniagaan tanpa lesen telah dikenakan tindakan sita serta-merta. Aktiviti perniagaan yang dijalankan melibatkan jualan pakaian, makanan dan minuman oleh warga asing tanpa kelulusan sah. Tindakan ini diambil di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja, WPKL, 2016. Semua barangan perniagaan yang disita telah dipindahkan ke stor sitaan DBKL di Jalan Lombong, Taman Miharja Eras, untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut. Dalam masa yang sama, pemantauan secara statik turut dijalankan oleh anggota penguatkuasa DBKL dengan kehadiran wakil daripada Jabatan Imigresen Malaysia bagi memastikan tiada sebarang aktiviti jualan dijalankan tanpa lesen, khususnya oleh bukan warga negara. DBKL akan terus menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi-lokasi tumpuan ini bagi memastikan undang-undang dipatuhi demi kesejahteraan warga kota. Orang awam yang mempunyai maklumat berkenaan aktiviti penjajaan tanpa lesen boleh menyalurkan aduan.